Syed Saddiq dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan. Akhirnya nama Syed Saddiq dibersihkan di Mahkamah Rayuan. Namun begitu, pihak pendakwaan masih bertegas untuk meneruskan kes ini ke peringkat seterusnya. Korang kena tonton video ni sampai habis. Mahkamah Rayuan hari ini melepaskan dan membebaskan Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan berkaitan dengan dana Angkatan Bersatu Anak Muda ataupun Armada yang dikatakan berlaku sekitar 7 tahun lalu. Dalam keputusan sebulat suara oleh panel 3 hakim, Mahkamah Rayuan menyatakan bahawa sabitan dan hukuman yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini adalah tidak selamat. Mahkamah turut menyifatkan berlaku kesilapan dalam arah dan tafsiran undang-undang yang membawa kepada sabitan tersebut. Keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadap beliau sebelum ini melibatkan pecah amanah jenayah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Mahkamah Tinggi telah menghukum beliau dengan 7 tahun penjara, 2 sebatan dan denda 10 juta. Namun Mahkamah Rayuan menegaskan bahawa tidak wujud bukti jelas yang menunjukkan Syed Saddiq mengarahkan dana tersebut diselewengkan ataupun digunakan untuk kepentingan peribadi. Malah tindakan beliau mengarah pengeluaran wang tidak boleh disamakan sebagai satu bentuk pelupusan harta ataupun unsur-unsur bersubahat. Pembelaan yang dikemukakan oleh pihak peguam turut menimbulkan persoalan tentang ketulusan dalam pengurusan dana parti serta sejauh mana prosedur dalaman parti dijadikan asas untuk menyabitkan jenayah dalam konteks undang-undang. Susulan keputusan ini, Syed Saddiq kini secara rasminya bebas daripada sebarang sabitan mahkamah. Keputusan ini juga membatalkan sepenuhnya hukuman penjara dan sebatan yang dikenakan ke atas dirinya. Namun begitu, pihak pendakwaan telah menyatakan hasrat untuk membawa kes ini ke Mahkamah Persekutuan bagi merayu keputusan yang telah dibuat. Ini bermakna proses perundangan masih lagi belum berakhir sepenuhnya dan perbicaraan mungkin diteruskan di peringkat lebih tinggi. Reaksi awam pula berbelah bagi. Ada yang menganggap keputusan ini sebagai kemenangan keadilan, manakala sebahagian lagi masih lagi skeptikal dan menuntut penjelasan lanjut terhadap pengurusan dana politik secara keseluruhan. Kes Syed Saddiq telah membuka ruang perbincangan yang sangat-sangat luas tentang keperluan reformasi dalam pengurusan kewangan parti politik di Malaysia. Ini juga mencetuskan kembali persoalan tentang persepsi integriti pimpinan muda serta sejauh mana ketulusan yang mampu dibuktikan melalui sistem keadilan yang sedia ada sekarang ni. Apa yang pasti, keputusan hari ini menjadi detik penting dalam karier politik Syed Saddiq. Sama ada sebagai titik pemulihan atau satu episod yang bakal menguji kredibilitinya di mata pandangan rakyat. Okey guys, sampai di sini sahaja ulasan saya. Terima kasih kerana setia menonton hingga ke penghujung video. Jangan lupa tekan like kalau anda setuju, tinggalkan komen kalau anda ada pandangan dan share kalau anda rasa video ini sangat-sangat bermanfaat. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus cakna isu semasa politik dalam negara kita. InsyaAllah kita akan jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum dan jaga diri anda baik-baik.